Assalamualaikum game. Okey, hari ni Nizam nak main bawah siki. Siki tempat basuh pinggang lah. Okey. Nampak tak depan ni apa dia? Paip kan? Okey, ini paip siki lah. Okey, paip siki. Yang ni kalau boleh saya tak nak bakar lah. Yang ni pun saya tak nak bakar. Okey, kita masuk yang baru lah nanti. Tapi bukan yang macam ni. Yang macam ni. Okey, yang macam ni, yang ada adjustable lah. Yang ada spring, model spring ni. Okey, asal paip ni dia tersumbat. Okey, dia tersumbat antara paip ni ke bawah sana lah. Sekarang ni yang tersumbat dah okey dah. Dah beres dah, air dah boleh jalan. Okey. Saya cuma nak bagi tahu satu je macam paip ni. Paip ni tak boleh pakar dah ni. Sepatutnya paip ni boleh pakar lagi. Disebabkan dia orang semua gam. Sepatutnya dekat yang paip sebatang sini ya. Ni elbow, ni T. Okey, sepatutnya T sini ni tak perlu gang. Kalau sini nak gang, okey tak apa, tak ada masalah. Sini nak gang pun okey tak apa, tak ada masalah. Dekat ni. Sini janganlah gang. Bila gang kat sini, kalau paip ni ada tersumbat, macam mana saya nak buka paip ni? Saya nak layu api kat sini. Kat sini. Oh, makan masa lambat. Jadi, saya terpaksalah potong. Saya terpaksa potong paip sini. Ni boleh buang ni. Ni saja nak tunjuk demo ni. Sepatutnya tak ada pun. Patutnya duduk gini paip dia. Paip duduk gini asal dia. Ni. Asal dia paip gini. Sebab saya dah potong. Jadi saya nak tunjuk lah. Macam ni tak boleh pakar ni. Memang tak boleh pakar. Ni dia gam ni. Ini dia gang, jadi tak boleh nak cabut. Sepatutnya tak perlu gang. Ni kati sini ni. Sini tak perlu gang. Jangan gang. Kalau ada sini, dengan sini nak gang, okey tak apa. Sini jangan gang. Bila gang jadi susah. Contoh macam ni, saya tunjuk contoh. Okey, ni saya tunjuk contoh. Ni T. Sama lah dengan T ni. Okey, ni T contoh. Okey, ni tak pegang tak letak gang. Contoh, tak gini. Okey. Itu warning. Okey, yang ni kita sambung sini lah ibarat dia. Kita bugang. Sini kita bugang. Sini jangan bugang. Bila tersumbat, kita boleh cabut gini je. Kita boleh tembok air dah ni. Kita keluar yang sumbat ni. Lepas tu lepas dah hilang, air dah berjalan, sumbat dah tak sumbat, masuk balik. Masuk wayar sini, ni. Wayar sini, wayar ni masuk sini. Okey tak kalau macam tu? Daripada ni buang saja, tak boleh pakai. Nanti saya buat video dia. Okey, dah siap ni dah siap. Ni elbow ni, ini elbow ni. Okey, dia sama je yang lama tadi, cuma yang lama tu elbow dia ke sini sikit. Dia yang lubang atas ni, lubang atas ni dia duduk kat bawah sini. Duduk kat sini menghadap gini. Sama je, beza gitu je. Okey. Ni saya tunjuk cara ni. Okey. Ni lah cara dia. Okey. Nak tengok cara nak buka dia. Ni lah, tarik je. Ni. Cabut dulu. Saya tak tahu nak letak kat mana telefon. Sekejap Biasalah sambil rakang sambil buat kerja. Jadi tangan sebelah je. Jadi tak boleh. Tu. Nampak tak? Ni yang baru ni. Macam tu je. Lepas tu kalau sumbat ni masuk paip air, tutup dengan kain, pukul air sekuat-kuatnya, tutup biar sangat sampai tak membangin, jangan bagi air keluar. Cara automatik yang mana ada yang tarik ada dalam tu, sisa-sisa makanan habis dia keluar. Lepas tu pasang balik. Lepas sikit. Dah. Settle masalah. Kan mudah. Tak payah nak potong-potong. Saya letak gang kat sini satu. Kat sini satu. Kat sini satu. Elbow. Sini saya tak letak. Sini saya pun tak letak gang. Yang ni saya letak gang. Yang sini ngepak area sikit ni sini area sini saya tak letak. Lepas tu saya bersabuk. Rasa-rasa macam mana? Senang macam ni ke senang yang model lama tu?
Bagi saya senang yang ni. Tak payah nak potong-potong. Cabut je yang ni, cakti dia, dah settle. Kalau ada pipe tersumbat. Kan senang. Yang ni masuk je. Ni masuk je dalam ni. Settle. Yang ini masuk je. Dah. Kita tu dah buka air. Tengok. Ada keluar tak air. Bismillah. Okey, saya dah buka air Okey, kita tengok ada keluar tak air. Yang ni kita buka satu lagi. Okey, ini saya buka air. Tengok ada keluar air. Ada keluar, kita beki lagi. Dia tak mandi keluar air. Yang ini memang dah tak keluar sebab saya pegang kan. Yang ni saya tak pegang, mana ada air. Ada air, tengok. Ni sebelah bawah. Kalau betul dia bocor sebelah bawah ni. Ada tak? Yang sini ada tak? Air. Alhamdulillah, settle masalah. Buat cara macam ni je. Jangan kata tu nampak air turun tu. Ni. Nampak air turun tu kan. Saya bukan situ. Saya bagi apa ni? Bagi yang biar betul-betul puas hati. Orang tengok video ni. Nanti dia boleh belajar. Cara macam mana nak buat. Ini cara saya Cara saya. Cara orang lain. Ini cara saya. Cara mudah, simple. Tak payah sakit-sakit kepala. Yang penting T jangan gam. Itu je. Janji boleh cabut. Kan senang. Kalau paip yang paip dalam tanah, dalam semi, okey lah. Yang tanang sekarang ni. Yang tanang kat sini janganlah bugang. Itu je. Penting jangan letak gam. Dia takkan bocor. Kalau dia bocor betul dah bocor. Dia mesti keluar dah air. Dia takkan bocor punya. Jangan risau, dia takkan bocor punya. Sebab paip ni dengan dia fit. Dia takkan keluar punya air. Settle masalah. Okey, itu sajalah video untuk setakat ni. Kalau ada lagi video yang baru nanti saya update lagi. Kalau rasa video ni bermanfaat kepada semua orang, share, like, komen. Yang penting janganlah kecang. Sebab ini cara saya. Okey, saya bukan nak kecang orang lain ke, bukan nak salahkan orang lain ke, tak. Sebab ini cara saya. Cara saya memudahkan orang lain bila tengok video ni. Itu sajalah. Okey. Assalamualaikum.